Assalamualaikum Amal. Waalaikumsalam. Hari ni Amal sihat? Alhamdulillah sihat macam biasa je. Jadi ni Amal dah makan ke belum ni? Alhamdulillah hari ni pun saya dah makan. Jadi kita akan teruskan sesi kita pada hari ni. Macam sebelum ni Amal dah bercerita dengan saya tentang masalah burnout Amal pada minggu lepas. Jadi selepas cerita dengan saya tentang masalah Amal tu, ada tak Amal rasa perkembangan selepas Amal bercerita? Untuk berkaitan dengan perkembangan, jujur saya cakap, bila saya cerita, saya rasa saya dah mula nampak yang sebenarnya saya ni keras terhadap diri saya sendiri. Saya macam tak bagi ruang untuk diri saya berehat walaupun sekejap. Dan saya suka paksa diri saya. Dan saya rasa sedih sebenarnya. Jadi Amal dah mula sedarlah sikit demi sedikit. Jadi macam kita recall balik daripada sesi lepas, Amal ada cakap yang Amal rasa terbeban dengan kehidupan Amal disebabkan Amal mula rasa burnout belajar, sebab belajar macam jadual Amal padat lah, di mana pagi kelas, lepas kelas tu ada presentation lagi, lepas tu nak kena siapkan assignment lagi, lepas tu Amal busy dengan persatuan lagi. Jadi bila Amal ceritakan semua benda tu pada saya, ada tak Amal rasa apa-apa? Saya rasa mungkin lega sikit lah, sebab mungkin kadang-kadang manusia ni dia mungkin perlukan pendengar, mungkin dia perlukan orang yang dengar je masalah dia, dan benda tu buatkan saya rasa lega sikit lah. Jadi bila Amal fikirkan balik tentang apa yang Amal cerita kat saya, bila Amal dekat situasi sesi sebelum ni, apa yang Amal sedang rasa? Sebenarnya bila saya fikir balik, saya rasa sedih sebenarnya. Sedih? Ya, sebab saya rasa dah penat sangat dengan semua benda ni. Penat yang macam mana tu? Dia macam saya dah cuba sehabis baik. Saya belajar. Saya siapkan tugasan. Saya siapkan assignment. Saya dah cuba buat yang terbaik, tapi saya masih rasa apa yang saya buat, semua benda yang saya buat tak cukup. Dan kadang-kadang saya menangis malam-malam sebab bukan benda masalah yang besar pun, tapi sebab saya rasa terlalu penat dan terlalu letih. Jadi even benda tu kecil pun bila Amal fikirkan buatkan Amal rasa nak nangis lah, buatkan Amal rasa menangis sebab penat yang terlampau lah. Ya, Jadi saya dapat rasakan betapa beratnya Amal
cuba tanggung beban tu sekarang? Ya, saya rasa macam dah lama saya simpan semua benda ni seorang diri. Okay. Dan hari ni pun Ahmad akhirnya dapat luahkan semua ni semula. Ya, saya rasa lega juga sebenarnya. Sebenarnya saya cuma penat. Saya penat untuk jadi kuat sepanjang masa dan kadang-kadang saya nak jadi diri sendiri. Saya nak lepaskan topeng saya ni buat sementara. Saya nak sangat orang tengok diri saya yang sebenar. Kadang-kadang saya rasa penat untuk terus jadi kuat sepanjang masa. Jadi Amal rasa penat sebab Amal banyak fikir benda seorang diri. Lepas tu Amal teringin rasa nak lepaskan topeng di mana Amal tak nak rasa kuat sepanjang masa. Amal tak nak orang nampak Amal lemah. Tapi at the same time Amal tak larat lah nak cuba jadi kuat setiap masa kan. Ya, itu yang saya rasa. Saya nak jadi diri saya untuk first time dan saya nak orang lain tahu yang saya sebenarnya tak sekuat yang mereka tengok. Okay, terima kasih sebab Amal sudi berkongsi dengan saya. Sangat jujur lah pada hari ni Amal berkongsi. Okay, daripada apa yang saya dengar, apa yang Amal telah kongsikan kepada saya, Amal sekarang ni sedang berdepan dengan tekanan belajar yang berpanjangan sehingga menyebabkan keletihan emosi dan juga mental. Di mana bila Amal letih emosi dan mental, Amal juga letih fizikal. Di mana Amal nak berehat tapi at the same time Amal nak berehat sebab Amal letih, tapi at the same time mental Amal tak bagi Amal rehat sebab Amal asyik berfikir pasal benda yang tak siap. Okay. Jadi bila Amal tak sihat, mental Amal asyik letih dengan apa yang Amal fikir, dengan berat yang Amal fikir seorang diri, dengan beban belajar. Jadi Amal mula hilang semangat lah kan untuk belajar. Jadi Amal mengalami kesukaran untuk berehat macam saya cakap tadi. Amal baring, bila baring Amal asyik termenung memikirkan assignment yang belum siap, memikirkan masa depan, memikirkan macam mana Amal nak jadi macam orang lain yang nampak tenang tapi diorang sebenarnya sibuk. Okay. Jadi Amal pula sering letakkan tekanan yang tinggi terhadap diri, di mana Amal push diri Amal. Amal cuba untuk jadi kuat sedangkan Amal tak larat. Amal tak nak orang nampak Amal lemah, tapi Amal tu dah letih sangat emosi dan mental Amal. Jadi Amal mulalah rasa diri Amal tu macam tak cukup. Amal mulalah bandingkan diri Amal dengan orang lain kan. Ya, saya rasa itu memang keadaan saya sekarang lah. Okay, bagaimana keadaan Amal sekarang berbanding ketika Amal mula datang pada sesi pertama hari tu? Saya rasa macam lagi lega sebab sekurang-kurangnya saya dapat luahkan apa yang saya pendam selama ni, apa yang saya rasa selama ni.
akhirnya benda ni dah dikeluarkan. Okay, saya gembira Amal dapat merasainya. Amal dapat rasa lega setelah sekian lama Amal pernah seorang diri. Jadi untuk sesi ni kita dah tamatlah. Kita dah teroka pengalaman Amal dengan lebih mendalam dan memahami apa yang Amal perlukan pada saat ni, apa yang Amal rasakan pada saat ini. Okay. Baik, saya rasa lega lah sebab saya dapat tuahkan semuanya dan saya rasa saya tak berkeseorangan lah bila ada situasi macam ni. Jadi kita dah capai matlamat di mana Amal mula sedar dan Amal pula rasa lega dapat meluahkan dan Amal rasa lega dan Amal dah tak rasa terbeban sangat dengan apa yang Amal lalui sebelum ni. Jadi terima kasih kerana hadir pada sesi saya. Terima kasih sudi berkongsi dengan saya lah. Saya rasa terpilih lah sebab Amal datang pada sesi saya. Jadi thank you sebab jujur dengan saya pada hari ini. Sama-sama dan terima kasih juga sebab sanggup mendengar permasalahan saya lah. Okay, sama-sama. Kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Kalau Amal nak berjumpa dengan saya lagi, Amal ada masalah lagi, Amal boleh datang kepada saya lah. Okay, baik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.